Meriah betul rumah kebun Nabil Ahmad apabila Tok Ram datang dan masak asam pedas ikan mayung, sotong sambal hitam, sotong ayam kampung Singapura. Itu pun nak siap hampir 4 jam baru dapat makan. Sayang, ada bird nest. Malam tadi punya durian. Hey. Seawal pagi makan durian. Oh, lembut. Ada gila. Mana Mon tadi? Kuning meh? Ada gila. Kau jangan hospital Gila. 2 tahun. Cuba teka suara siapa. 2 tahun dia, Cuba teka. dia berkerut sikit lah. Sayang, cuba teka suara siapa. Suara siapa? Nah, tengok ni, serai ni. Ha. Piuk murah. Air tak bertukar. Air kolam ikan je Hari ni bertukar. kita Gila lunch ni. Tok Ram masak. Tak payah digaul serai tu. Kau tengok tangan ni. Wow. Tangan million. Tangan million. Bukan makan ni, oh. Lama tunggu. Jadilah. Siapa? Sedap ke? Siapa nak dapat makan Tok ni dia buat givi. Okay. Tak payah kicap yang. Tak kicap yang Tok. Apa pun kicap? Sambal kicap soto ada. Oh, sama kisah susu dia. Okey. Dah. Salah. Jangan Tadi jakun betul lah. Tok, kenapa dia nak makan kicap? Pusing kan, pusing dia. Pusing tak? Tu kubur dia. Nanti sambal kicap dia tak boleh minit tau. Kau dah rasa tak belum benda ni? Kan mayung lah. Mayung campur padi. Tok, boleh buka restoran dah boleh ni kot. Mana dong kesel? By invitation. Dah letak. Tak payah deco dah. Tak payah. Kita orang kampung. Kalau rumah dia yang mega ni. Yang cantik sangat rumah ni. Ni ada ni. Oh. Tok ni. Sudah kita baru dia. Sudah kita weh. Kita ada ni. Ni adalah sotong masak hitam. Sotong masak hitam weh. Ah ni. Dessert kita. Okay, let's go. Ni tukang masak dia Mentan. Kita tank. Dulu tak nak bercakap. Kan, sekarang dah okey dah.